tidak unboxing. So ni barang dia. Tada pam 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 pam. Ada apa pam pam pam. Ada apa pam pam pam. So dia bagi ni. Sini ada nombor dia. Lari jap. Anak nombor apa nombor apa? Oh, keras nombor dia. 4, 3, 2, 1, 0. Oh, 5 tu boleh terus. Dia bagi connector. Data je nak cok tak? Cok ni. Besar. Ada 2 data. So kita boleh baca. So nak pakai dia senang je. Ni nanti korang isi sabun. So nanti video next saya boleh buat. Masukkan ni. Kemudian yang ni masukkan sini. Apalah? Ni semua Apalah kak? bos tu dah bagi getah tau. So payah dah nak dapat getah. So 2 getah ni untuk spare part. Spare part. Itu. Lepas tu bawah yang ni. Kalau bawah macam ni. Ayah apa kita beli abang-abang Romi tapi dia Lepas tu kalau depan dia macam ni. kalau ada rambut abang ada Ikut je beli dia punya abang tu. Romi nanti kita pakai Tutup rambut saja. dia tak pergi situ dia nak sebab kita Ni just masuk saja. nak pasal ni juga. Oh, masuk macam ni, keluar tinggal macam ni. Lepas tu getah ni kita dah kena cabut guys. Sebab nanti dia masuk dekat situ saja. Ya tu. Kita dah buka. Jom kita next step. Disebabkan getah ni tak muat, so terpaksa kita potong getah lain and then kita sambung. Let's go. Sebab nak bagi dia cayak, nanti kita tinggal tekan dia. Asal Masuk dalam, lepas tu ni sambungkan. Ni masuk. Okey, try buka. Okey, air. Oi, oh no tak berjaya, tak berjaya. Adi Cuba kau pegang. Pegang kau kuat. aku takut kesana je ayah aku takut Bos tak berjaya, bos. Masak ni air tendang. boleh Oh, dia tak kuat. Okey. Faham? So kita try ikat. macam tu ini panas lagi apa? Panas lah. Nanti tu kau contoh. Tengok, ni yang keluar. Mati lah apa? Dia nak dekat lah. Situ pula. Okay, kita punya projek pattern tadi gagal. So now kita dah beli ni. Next kita try lagi. Sampai habis bateri phone guys. Buat video malam gelap lah. So now kita try. Sebab nak basuh kereta takkan panjang macam ni lah. Tak syahdu lah. So okay, tak payah ada benda tu. Okay, sebelum tu korang tengok ni. Pakai kabel type lah. Pasal petang tadi dibakar lah apalah. Sebab dia tak kuat guys. Dia still cabut. Nampak kabel type sampai 3 dan pakai. Tapi tak berjaya. Let's go.
Okay guys, akhirnya berjaya. Setelah kita ni masuk letak warna putih ni, ikat dia kuat-kuat. Dah, sama. Ya. Ni. Okay, berjaya. Esok boleh pasang petang. Macam ni ya. Outero. So tembak dia macam ni kan. Wow, gila pokok. Apa dapat tambah bigger tadi? Oh, betul. Saya tutup air tadi. Dapat tembak dia dapat. Ya, kita dah buka. Lajunya. Macam ni lah dia punya air. So, kalau buka, tembak jauh. Tengok eh. Lepas tu nak buka ni, korang tengok eh. Ni tak ada leaking apa lah. So kalau buka, dia ada ni semua sana. Macam tu. Lepas tu pasang je. That's nice, beg kuning. Okay, bye. Selamat Hari Raya.